Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, Alhamdulillah. Unit ni dah sold dekat customer kita daripada Johor. Okey, dia beli kat kita secara ready stock unit ni. Dia tengok keadaan unit cantik dan harga pun the best. So dari Johor ke utara pun dia sanggup belilah. Okey. Unit ni kita jual dekat dia dengan complete sistem aircon solar. Okey. So jom Pak Long nak review di dalam. Okey, unit ni dia mai ada box di belakang dah. Dia punya box pun sangat luas. Okey. Pasang side owning baru dekat dia. Side step, manual side step dia mai siap ada. Lepas tu dia ada hand ni mai siap ada. Okey, jom Pak Long nak payung video di dalam. Okey, video di dalam Pak Long balut kat dia bagi cantik-cantik. Okey. Atas pun cantik, pasang lampu kat dia. Okey. Curtain baru Pak Long buat dekat dia. Okey. Curtain baru. Banyaklah Pak Long. Okey. Fridge baru. Okey. Induction cooker kita pasang dekat dia. Sink stove baru kita pasang kat dia. Best Pak Long dah pasang kat dia. Tsunami water pump. Okey, mai tengok macam mana tsunami water pump tu. Okey. Dia tengok dia punya laju wayang dia tu. Okey. Dia kita tengok dalam shower dalam toilet pula. Okey. Okey, shower dalam toilet pun apa kurang laju dia. Ini sangat laju lah kalau macam ni. Okey. So dekat sini kalau nak basuh, nak basuh tangan, berus gigi, okey, semua dekat sini. So bila kita dah basuh, kita tolak macam tu saja. Okey, dekat sini kita boleh simpan dia punya ubat-ubat gigi atau peralatan mandi. Okey. Nak tutup dia tolak sini. Okey, ni dia punya kaset toilet. Kaset toilet pun dah function, nampak? Okey, dah jalan. Lepas tu kita flash dia. Okey. Android TV baru. Roof aircon 12 volt. Okey, so unit ni dia boleh tidur dekat bawah ni 2 ke 3 orang dewasa. Dan di atas ni apabila tarik macam ni, okey, boleh tidur 2 atau 3 orang dewasa. Okey. Punya meja dia yang cantik. Lepas tu remote ada, satu remote aircon, satu remote TV, satu remote Android stick. Sistem bateri dia semua di dalam ni. AC DC dia, DC DC dia. Dekat sini dia punya indikator. Okey. Apabila solar charging, apabila kita charging short power kan rumah, apabila kita start engine, so semua kita boleh monitor kat sini. Okey. So Pak Long ada tambah kat dia satu USB untuk kerja-kerja dia pakai cas telefon. Okey. Unit ni dia mai ada mosquito nets. Okey. Pintu dia tutup dengan cantik. Dekat sini dia punya storage compartment gas. Tapi gas kita dah tak pakai dah, so kita jadi kosong lah, boleh pakai untuk gunaan. Ada shower air di luar. Okey. So dekat sini dia punya storage compartment juga. Yang ni storage bateri start. Okey. Okey, dekat sini dia punya isi, dia punya diesel. Ini dia tengah charging, shock charging, terus ke plug rumah. Okey. Ini dia punya kaset toilet kat sini. Okey. Ini dia punya cockpit. Ini bahagian driver, power steering. Okey, Pak Long pasang kat dia Android player, ada camera reverse lagi. Okey, unit memang clean, cantik. Yang ni grade 3.5C. Okey. Grade 3.5C. Dia punya transmission dia auto. CC dia 2.8 sorry. Diesel. Okey. Nombor plate cantik geng. Owner booking sendiri nombor plate SIS 778. Ni indikator untuk dia check dia punya air kat sini. Ni bateri 1, bateri 2. Okey, punya vent fan masak. So Pak Long dah check dah, semua function cantik. Roof dia, lampu semua siap. Lepas tu Pak Long yang punya dashboard dia solid lagi geng. Boleh tengok. Okey, solid lagi. Punya mileage original lagi geng, baru 143. Okey. Mileage ni sama dengan report. Ni kita tengah isi dia punya air. Okey.
So sekarang Pak Long tunggu dia datang ambil lah. Okay, hari ni insyaAllah kita akan buat deliver kat dia. Sekejap lagi dia akan datang. Okay, kepada yang berminat model dan unit macam ni, boleh PM Pak Long. Okay, yang pasti dia unit Pak Long clean, cantik. Kita boleh buat sistem semua. Yang paling penting sekali, harga kita the best. Okay, unregistered. Okay, itu yang the best. Okay, apa-apa berminat, Roger di mana? RW Motorhome. Okay, Roger.